Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton Rancas TV. Selamat datang ke podcast Rancas TV, sebuah platform perkongsian ilmu dan pandangan daripada tokoh-tokoh pendidikan yang memberikan inspirasi kepada masyarakat. Pada episod kali ini, kita amat berbesar hati kerana berpeluang menjemput beberapa tokoh yang cukup berpengalaman dalam bidang teknologi pendidikan negara, iaitu Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan Puan Hajah Anizah binti Kamarul Zaman, Puan Fazliaton binti Zainuddin, Timbalan Pengarah SDPDP, Encik Mokhtar bin Wahid, Timbalan Pengarah SPTP, dan juga Tuan Yahya bin Ahmad Putih, Pengarah Pendidikan Jabatan Wilayah Persekutuan Labuan. Untuk makluman semua, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 merupakan pelan pembangunan pendidikan baharu yang memberi penekanan terhadap transformasi pendidikan digital, penggunaan teknologi secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran serta usaha melahirkan generasi pelajar yang kreatif, inovatif dan celik teknologi. Justru itu, melalui podcast ini, kita akan mendengar sendiri pandangan serta perkongsian daripada Puan Hajah Anizah mengenai hala tuju pendidikan digital negara. Perkembangan teknologi masa kini telah mengubah cara manusia belajar, bekerja mahupun berkomunikasi. Soalannya adalah, pada pandangan Puan, apakah peranan guru dan murid dalam memastikan transformasi pendidikan digital ini dapat dilaksanakan dengan berkesan menjelang tahun 2035? Silakan Puan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah untuk pelan transformasi ataupun bagi rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ada menggariskan tentang pendidikan digital, ya. Seperti kita sedia maklum bahawa aspirasi negara adalah ke arah negara, ke arah AI bagi menjelang tahun 2030, okey. Di mana pada ketika ini Kementerian Pendidikan Malaysia tidak boleh ketinggalan, ya, dari aspek pendidikan digital. Kerana itu jugalah kita ada dasar pendidikan digital, okey, 2023-2030, ya. Di mana ia juga menyambut saranan dan juga aspirasi di RPM 2030-2026-2035. Soalan tadi adalah berkenaan dengan peranan guru juga murid dalam memastikan bahawa RPM ini akan dapat berjalan dengan lancarnya, memenuhi aspirasi negara, ya. Untuk pengetahuan adik-adik dan juga yang menonton pada petang ini, bagi pendidikan digital di Malaysia, peranan guru meliputi pelbagai aspek. Kita faham bahawa ekosistem pendidikan di Malaysia ini meliputi peranan guru dari segi penyediaan pengajaran itu sendiri. Sebagai contoh, ya, di Malaysia kita ada Delima 2.0, seterusnya kita ke arah Delima 3.0, di mana pembelajaran diperibadikan, personalized learning. Juga learning pathway di mana kita menggunakan teknologi AI, di mana ia dapat membantu guru bagi memastikan beban tugas guru dikurangkan, okey, dan guru lebih berkreatif, ya, dengan penggunaan AI, menggunakan beberapa aplikasi di Delima. Juga kita turut menyediakan latihan kepada guru bagi memastikan guru kehadapan, ya. Juga bagi murid, ya, kita ada juga beberapa program latihan kepada murid, ya. Sebagai contoh, ya, program-program pemerkasaan pendigitalan yang melibatkan murid, dan di sini kita lihat, ya, murid-murid kita sangat kreatif, committed dalam memastikan bahawa pendidikan digital ini dikuasai oleh murid. So, peranan murid adalah bagi memastikan negara mencapai, ya, aspirasi dan juga objektif dalam RPM 2026-2035 ini dicapai. Maka murid-murid kita perlu mendepani era AI, ya. Dan matlamat kita juga bukan sahaja murid kita berupaya untuk menggunakan aplikasi ini, menggunakan aplikasi ataupun
mungkin software digital ataupun AI, tetapi menjadi mereka daripada consumer kepada menghasilkan aplikasi AI, ya, menghasilkan mungkin aplikasi dan juga program-program, dan juga we are talking about the back end of AI. Kerana akan datang akan ada agentic AI. Murid kita berupaya membina sistem menggunakan AI. AI ini kita tidak perlu takut, kerana kita yang control AI. Kita akan pastikan, kita pastikan bahawa murid-murid kita, guru-guru kita berupaya untuk membezakan yang mana baik, yang mana tidak baik dalam dunia virtual sekarang ini, dunia alam reality versus virtual, ya. Kerana kita juga telah menyediakan panduan literasi AI, ya. Dalam panduan literasi AI untuk guru juga untuk murid ini telah menggariskan tentang keupayaan ataupun bidang-bidang yang perlu diterokai oleh guru dan murid, juga untuk mereka memahami bahawa ini baik untuk diri mereka, ini tidak baik untuk negara kita, dan mereka berupaya membezakan mana yang baik dan tidak baik, juga untuk dari segi memastikan bahawa tahap penggunaan AI, tahap penggunaan digital ini terbaik, ya, bukan sahaja di peringkat Labuan, tetapi di peringkat kebangsaan, juga di peringkat antarabangsa. Dan saya amat kagum dengan pencapaian murid-murid setelah pergi ke sekolah sekolah yang kedua, dari segi komitmen murid, dari segi keyakinan murid dan guru, ya, dalam mendepani era digital ini, ya. Mereka sangat menguasai, ya, pendidikan digital. Maknanya ekosistem digital itu, pendidikan digital telah berada di sekolah, ya. Apabila ia telah berada di sekolah, bermaksud murid telah bersedia, ya. Dan kita akan cuba untuk memastikan bahawa khususnya di SMK rancang-rancang ini, juga di SK patau-patau yang kita telah lawati sebentar tadi, untuk kita bantu guru dan murid supaya mereka berperanan dengan lebih perkasa lagi bagi memastikan bahawa pendidikan digital juga ke arah menuju AI Nation menjelang tahun 2030 ini boleh dicapai oleh warga pendidik, juga murid-murid di Labuan ini lebih cepat lagi. InsyaAllah dengan kepimpinan Tuan Pengarah, Tuan Yahya, ya, insyaAllah Labuan akan terus berada di hadapan, ya, berdiri sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pendidikan di Semenanjung Malaysia, juga di Sarawak dan juga di Sabah, insyaAllah, ya. Terima kasih Puan, perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Hal ini menunjukkan bahawa kejayaan pendidikan digital bukan hanya bergantung kepada teknologi semata-mata, tetapi juga kepada kesediaan guru untuk berinovasi dan kesungguhan murid untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan beretika. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Hajah Anizah binti Kamalul Zaman atas kesediaan meluangkan masa berkongsi pandangan dan pengalaman bersama kami dalam podcast Rancas TV. Semoga perkongsian ini dapat membuka minda kita semua tentang pentingnya pendidikan digital dalam membentuk masa depan pendidikan negara selaras dengan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Teruskan mengikuti Rancas TV untuk lebih banyak perkongsian ilmu, inspirasi dan perkembangan dunia pendidikan. Saya wartawan Rancas TV mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Sekian.